Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pantas sekali si kucing berlari, si comel dan manja yang sangat berani. Alia Humaira nama diberi penyampai lisensi pada hari ini. Saya merupakan murid tingkatan 4 dari SMK Seri Tualang, kod sekolah CEA 7067. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang peneka grafik. Tak kenal maka tak cinta. Novel Sayang Yang Tak Terungkap merupakan sebuah novel yang berjaya membawa saya menyelami ke dunia pembacaan. Novel ini mempunyai sebanyak 487 muka surat bercetak. Novel ini juga telah pun diterbitkan oleh Iman Publication dengan penulisnya Muharika. Novel ini juga bergenre fiction. Novel ini menceritakan tentang Dr. Iman Syahirah dan Dr. Faris yang masing-masing mempunyai kisah silam terpendam dan tidak mahu antara satu sama lain mengetahuinya. Sehinggalah Dr. Faris melamar Dr. Iman, lalu mereka pun berkahwin. Hairan kerana pada asalnya mereka berdua tiada apa-apa perasaan kepada satu sama lain. Namun rupa-rupanya mereka berdua menjalinkan hubungan tersebut adalah untuk mengubah diri masing-masing. Dr. Faris merupakan homoseksual dan pernah mempunyai kekasih sama jenis. Manakala Dr. Iman hanya mempunyai kecenderungan terhadap sama jenis dan tidak pernah mempunyai kekasih. Walau bagaimanapun, perkahwinan mereka pada awalnya tidak berjalan dengan lancar kerana beberapa permasalahan yang timbul di antara mereka. Sehinggalah Dr. Faris disahkan mengidap penyakit limfoma dan HIV, cinta mereka mula berputik dan hubungan mereka semakin erat. Walau bagaimanapun, penulis telah pun menamatkan cerita ini dengan penamat yang menyedihkan dan menggembirakan kerana penulis cerita telah pun menamatkan cerita ini bersama-sama watak Dr. Faris. Namun, Dr. Iman masih lagi boleh meneruskan sisa hidupnya dengan sedia kala. Saya amat menyukai cerita ini kerana novel ini kerana jalan ceritanya yang tidak meleret-leret dan memudahkan saya untuk membaca. Selain itu, novel ini juga mengisahkan tentang pesakit-pesakit yang berada di wad onkologi dan juga wad penyakit berjangkit, tempat di mana Dr. Iman dan Dr. Faris bekerja. Sedikit sebanyak ia menambah pengetahuan saya berkaitan cara-cara penyakit berjangkit tersebar dan cara-cara mencegahnya daripada tersebar. Selain itu, pada muka surat 288, saya mengenal pasti istilah baharu iaitu Glasgow Coma Scale yang membawa maksud tahap kesedaran. Dan pada muka surat 322, istilah pulmonary embolism yang membawa maksud sumbatan dalam salur darah bahagian paru-paru. Selain itu, penulis novel juga menyelitkan beberapa kata-kata semangat dan nasihat untuk pembacanya yang mengalami masalah yang sama. Kesimpulannya, penulis novel telah pun mengangkat dan mengutarakan tema yang berat dan luar kebiasaan sambil menyelitkan ilmu pengetahuan tentang bidang perubatan. Untuk pengetahuan para juri, Muharika ataupun Dr. Nur Aisyah Zainuddin pernah menulis 3 buah buku iaitu novel Stigma, Karma dan Dilema. Ketiga-tiga buku novel itu kemudiannya dirujuk semula dan terhasillah buku Sayang Yang Tak Terungkap. Buku Sayang Yang Tak Terungkap telah pun menjelaskan beberapa watak-watak di dalam novel-novelnya yang berikut dengan lebih terperinci dan lebih baik. Kerana novel-novelnya yang sebelum ini bergenrekan science fiction telah pun mengelirukan beberapa pembacanya. Namun demikian, Dr. Nur Aisyah Zainuddin tidak berputus asa dan terus memasarkan bukunya yang baru iaitu Sayang Yang Tak Terungkap. Justru dengan kesungguhan beliau telah pun menerima anugerah
buku negara pada tahun 2019. Dengan itu, tamatlah perbicaraan buku saya pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.